Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Amirah Nabihah binti Amir Hamzah. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Taman Merawati. Kod sekolah BBA 7214. Pada hari ini, saya ingin membuat resensi buku yang bertajuk Batu Belah yang dikarang oleh Muhibah Ayub. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2018. Saya memilih cerita ini kerana cerita ini sangat menarik serta dapat memberikan pengajaran dan meninggalkan kesan yang mendalam. Kisah ini bermula pada suatu ketika dahulu, Mak Tanjung bersama dua orang anaknya, Pekan dan Melo, tinggal di kaki Bukit Berapit. Semenjak suaminya meninggal dunia, Mak Tanjung telah menjadi muram, pendiam dan sering bersedih. Kesedihannya begitu mendalam sehingga dia mengabaikan pekerjaannya mencari akar kayu. Pada suatu hari, Mak Tanjung amat teringin untuk memakan telur ikan tembakul. Lalu, dia melangkah keluar dari rumah untuk menangkapnya. Setelah berusaha, Mak Tanjung berjaya menangkap seekor ikan tembakul yang gemuk diisi dengan telur. Hatinya sangat gembira kerana impiannya untuk menikmati telur tersebut telah dicapai. Setibanya di rumah, Mak Tanjung menyerahkan telur ikan tembakul itu kepada Melo untuk digoreng kerana Mak Tanjung ingin keluar seketika untuk mencari akar kayu. Setelah digoreng, Melo menghasilkan separuh dari telur-telur tersebut untuk ibunya. Pekan makan dengan lahap sekali dan meminta lagi selepas menghabiskannya. Mak Tanjung pulang dengan penuh harapan untuk menikmati telur yang diidamkannya. Namun, dia amat terkejut apabila mendapati semua telur itu telah habis dimakan oleh Melo dan Pekan. Rasa kecewa menyelubungi hatinya kerana anak-anaknya tidak memikirkan tentang keinginannya. Dengan perasaan hampa, Mak Tanjung terus melangkah keluar dari rumah tanpa berkata apa-apa. Mak Tanjung melangkah laju ke arah Batu Belah, diikuti oleh Melo dan Pekan. Dia mengejarnya sambil menangis. Mereka merayu, menjerit agar ibunya kembali semula, tetapi Mak Tanjung tidak menghiraukan tangisan kedua-dua anaknya itu. Melo dan Pekan berlari sekuat hati mengejar ibunya itu. Namun, setibanya di Batu Belah, batu itu sudah tertangguh. Mereka mencari-cari, tetapi bayangan ibu mereka sudah tiada. Hanya penyesalan dan kesedihan yang menghantui fikiran mereka. Daripada kisah Batu Belah Batu Bertangkup ini, terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita menjadikan sebagai iktibar kehidupan kita semua. Antaranya, sebagai seorang anak, kita mestilah menghormati kedua-dua ibu bapa kita kerana mereka lah yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Selain itu, kita mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab dan menghargai perasaan orang lain kerana kedua-dua itu sangat penting dalam kehidupan kita agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Silakan saya akhiri cerita ini dengan serangkap pantun. Jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Saya akhiri cerita ini. Semoga kita berjumpa lagi.